inilah dia parti yang paling sesuai untuk memimpin, inilah dia pemimpin seperti Datuk Seri Anwar dan Amiruddin Syari di Selangor yang walk the talk, orang kata, yang bukan saja sekadar bercakap manis-manis tapi akhirnya masam jadinya, tidak. Apa harapan saudara Syed lah sendiri daripada harapan ni? Mungkin nak harap ada token-token manis-manis ke? Apa diharapnya dari ucapan orang kata apa pimpinan kita hari ni? Pada kita mudah saja. Bila kita sekarang ini kita dalam keadaan memimpin negara. Sebelum ini kita hanya ada negeri Selangor, kita memimpin negeri Selangor. Prestasi kita memimpin negeri Selangor ini cukup baik. Hari ini kesinambungan daripada kepimpinan negeri Selangor itu, kita ada pula kepimpinan di Putrajaya, dan alhamdulillah presiden kita sendiri memimpin di Putrajaya. Kalau orang tanya saya harapan, tentulah segala harapan yang dibawa oleh rakyat termiskin sehinggalah rakyat kelas T20, segala bantuan, segala benda yang boleh memudahkan kedudukan rakyat, itulah harapan terbesar yang kita mahu lihat apabila kita berada dalam convention parti politik. Apa yang saya mahu lihat adalah ucapan yang memberikan ruang kepada rakyat balik supaya boleh mempercayai bahawa parti ini akan boleh terus memimpin bukan saja term ini tetapi term yang kemudiannya. Sepatutnya di Selangor, di Putrajaya sendiri, dengan keyakinan daripada kepimpinan yang akan memberikan harapan besar sebentar lagi, itulah saja yang kita mahu lihat sebenarnya, supaya rakyat yakin bahawa inilah dia parti yang paling sesuai untuk memimpin, inilah dia pemimpin seperti Datuk Seri Anwar dan Amiruddin Syari di Selangor yang walk the talk, orang kata, yang bukan saja sekadar bercakap manis-manis tapi akhirnya masam jadinya, tidak. Tapi dia cakap, dia buat. Amir perform di Selangor, Datuk Seri Anwar perform di Putrajaya. Harapan saya tak ada lain lah. Kita nak tengok parti lain buat apa lagi. Tentulah ini kedudukannya, ini matlamatnya. Harapannya adalah untuk melihat parti ini terus berkesinambungan, mampu memimpin dengan baik negeri dan negara.